Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua penonton sesi podcast Pesona FM Kalam Warisan Pusat Kesenian dan Warisan UNIZA. Okey. Pada petang ni insya-Allah kita bersama dengan Dr. Husin Yusri daripada Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Okey, selamat datang Doktor ke podcast kita petang ni. Okey, sebelum kita bertanyakan soalan dengan lebih jauh dan beberapa soalan, kita bagi Dr. Husin untuk memperkenalkan diri dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Cik Ashraf selaku pengacara kita pada petang ini. Tidak lupa kepada para penonton, adik-adik khususnya yang sedang melihat live kita pada petang ini. So, nama saya Dr. Husin Yusri Bezarawi daripada Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. So, maksudnya spesialis saya dalam bidang hubungan antarabangsa, Cik Ashraf. Okey, terima kasih Dr. Husin. InsyaAllah kita tengok mana-mana soalan-soalan pada petang ni yang mana target kita kepada pelajar-pelajar lepasan SPM dan lepasan STPS taraf lah untuk kemasukan UPU yang akan yang ni fasa kedua. InsyaAllah dia akan tutup pada 18 Mei nanti. InsyaAllah. Okey. Sebelum tu saya tak kenalkan diri dulu. Nama saya Ashraf Azizi dari Seksyen Pengambilan dan Kemasukan Pelajar UNIZA. Okey. Kita teruskan kepada soalan pertama lah. Soalan pertama, apakah program-program yang ditawarkan di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa? Okey, baik. Untuk adik-adik yang berada di luar sana, jadi UNIZA ni ada satu fakulti yang dinamakan sebagai Fakulti Undang-Undang dan juga Hubungan Antarabangsa. Jadi di bawah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa ni kita ada 3 program. Yang pertama program Diploma Undang-Undang, yang kedua program Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan juga Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa. So kita ada 3 program untuk adik-adik yang sedang menonton yang mungkin mempunyai niat untuk menyambung pengajian di peringkat undang-undang ataupun di bidang hubungan antarabangsa. Okey, baik. Senarai dah bagi tahu ada 3 program, diploma ada 1, 2 degree. Lepas tu apakah keunikan untuk satu-satu program? Contoh diploma ni, keunikan apa yang ada di UNIZA? Okey, baik. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang keunikan itu, ia berbezalah di peringkat fakulti yang lain pun ada dia punya soalan masing-masing. Cuma saya nak cerita di sini untuk adik yang ingin masuk ke Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Saya cuma nak highlight di sini adalah berkaitan dengan kemahiran profesional kita dari sudut tenaga pengajar lah untuk adik-adik yang berada di luar itu. Jadi kita di Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa, kita mempunyai pensyarah bukan sahaja pensyarah dari Malaysia, tetapi kita mempunyai pensyarah daripada luar negara. Jadi di peringkat Sarjana Undang pun ada pensyarah yang akan mengajar, pensyarah daripada Malaysia dan juga daripada luar negara. Dan juga program bahasa kita ada pensyarah daripada luar negara dan juga ada pensyarah dalam Malaysia sendiri. Dan ini satu keunikan kita di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Maksud kita mempunyai kepelbagaian. Maksudnya pensyarah ni yang mempunyai pelbagai latar belakang dan juga mempunyai kemahiran tertentu dalam bidang tertentu adik-adik dengan mereka semua lah. Bukan itu sajalah, yang kedua saya nak highlight di sini adalah program undang-undang dan juga hubungan antarabangsa Cik Ashraf. Dia unik kerana apa? Dari sudut kebolehpasaran itu dan juga kepolisian itu dia mendapat sambutan yang baik. Maksudnya lepas daripada kita keluar dari UNIZA, insya-Allah kita mempunyai satu tempat yang baik untuk kita berada di lapangan selepas daripada kita belajar. Maksudnya peluang tu cerah lah. Tapi dengan syarat kita kena ada usaha dan juga soft skill yang kita kena mantapkan diri sewaktu kita belajar di UNIZA. Jadi itu yang perlu ada lah. Terima kasih Pak.
pada adik-adik yang kat sini rebut peluang. Maknanya masuk ke Uniza kita ada pelbagai. Nanti masuk kelas, kelas ni daripada OC, lecturer daripada OC. Macam-macam, ada macam-macam subjek kan, betul? Ya, betul. Macam hubungan hubungan antarabangsa sebagai contoh. Ya. Jadi bila studi seolah kita ni di luar negara, dalam masa kelas itu sebab kita mempunyai pelbagaian pesara daripada Bangladesh, daripada Indonesia, dahulu ni daripada Nigeria. So maksudnya ia satu keunikan daripada pelajar hubungan antarabangsa. Begitu juga daripada program ijazah sarjana muda undang-undang yang mempunyai pensyarah daripada kepada. So maksudnya itu adalah belajar ia tidak boring jadi. Okey. Baik. Untuk soalan seterusnya, kalau di sini mengapa Uniza patut menjadi pilihan pelajar? Kalau ikut sentuh tadi, cuba kita besarkan lagi dengan keistimewaan universiti itu sendiri dari segi falsafah pendidikan, persekitaran pembelajaran dan nilai tambah kepada pelajar itu sendiri. Baik, untuk pengetahuan semua adik-adik dan juga yang sedang menonton semua ni, Uniza kalau kita pergi ke luar sana lah, kalau kita pergi ke masuk U sebagai contoh. Jadi kebanyakan bila kita cakap tentang Uniza ni, dia orang kata Universiti Islam. Jadi kita ajar berkaitan dengan Islam semata. Jadi betul. Jadi perlu bahawa kita Uniza ni universiti konseptif, maksudnya yang pelbagai. Jadi bukan saja dalam konteks agama yang kita belajar, tetapi kepelbagaian. Jadi salah satu kepelbagaian adalah kita belajar hubungan bahasa sebagai satu contoh. Dan itu kita belajar undang-undang. Dan kita ada program-program lain. Bukan saja kepada dua program itu saja. Ada dua fakulti. Jadi ada boleh pilih tengok nanti. Tapi perlu kita bahawa Uniza ni salah satu dan misi dan objektif untuk kita capai adalah flag tu sendiri. Flag tu yang kita nak capai melalui 4 pendekatan. Yang pertama tu ilmu, iman, amal dan juga akhlak. Jadi kita nak gabungkan kesemua itu supaya pelajar-pelajar bukan saja dia faham dalam konteks akademik, dalam konteks ilmu semata-mata, tetapi untuk melahirkan pembangunan sasiah diri. Jadi daripada ilmu itu kita nak lahirkan pelajar ni pelajar yang hebat, bukan saja hebat dalam undang-undang tetapi hebat dalam beragama, akhlak dan kesemuanya lah, dari sudut apa-apa saja. Apabila dia ni keluar daripada Universiti Sultan Zainal Abidin ni. Jadi nilai pada seorang pelajar tu kita akan tengok bahawa inilah graduan Universiti Sultan Zainal Abidin. Iaitu yang mahalnya yang kita nak pada pelajar kita. Jadi adik-adik jangan takut. Jangan bila sebut Uniza terus terbayang benda-benda yang islami. Tidak, kita pelbagai. Kita ada hospital baru, kita ada fakulti kesihatan dan kita menggabungkan ke semua itu. Dan itulah kita nak lahirkan mahasiswa yang hebat. Semuanya berada di Uniza. Okey. Padat. Okey, sangat padat dengan untuk menarik minat-minat pelajar ni masuk ke Uniza. Okey. Kita terus kepada soalan ketiga, boleh Ustaz? Boleh. Okey, soalan ketiga kita, berapakah tempoh pengajian yang ditetapkan bagi setiap program? Okey. Kalau untuk program ni sebenarnya pelajar-pelajar boleh sahaja buka laman web sebenarnya, boleh melihat syarat-syarat program yang ditawarkan di setiap fakulti lah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Cuma hari ni kita nak fokus kepada undang-undang dan juga hubungan antarabangsa. Jadi kalau kita tengok syarat ataupun program diploma undang-undang, yang ni saya baru balik daripada UKM. Jadi banyak student-student yang tanya berkaitan dengan syarat-syarat untuk pergi ke diploma undang-undang. Jadi untuk adik-adik yang sedang menonton di live kita pada petang ni, saya nak bagi tahu bahawa yang pertama mesti mendapat sekurang-kurangnya grade B+ dalam bahasa Inggeris. Yang ni untuk mohon diploma. Dah ramai ni nak masuk diploma ataupun nak pilih asasi. Jadi sekarang ni kita tengok diploma dulu. Yang pertama mesti dapat B+. So kalau adik-adik tak dapat B+, bermaksud tak boleh masuk diploma undang-undang. Maksudnya kena pilih syarat minima dia. Maksudnya kena pilih program yang lain. Kalau adik tekan juga UPU tu, masuk juga memang takkan dapat. Kita tak boleh ambil kerana tidak mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan. Tu moga adik fahamlah. Walaupun minat macam mana sekalipun, tetapi kerana tidak melepasi syarat minimum tu, maka kita tak boleh ambil. Begitu. Yang kedua, mesti mendapat B dalam bahasa Melayu. B dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kalau adik-adik
dapat B+ bahasa Inggeris, dapat pula B dalam bahasa Melayu. Okey, dah 2 dah lepas dah. Okey, yang ketiga ini mesti mempunyai C+ dalam bahasa Arab ataupun lughah Arabiah. So dua subjek ni lah. So kalau tidak ada bahasa Arab bermaksud tidak boleh. Tidak boleh untuk apply ni. Walaupun dia ada pendidikan Islam tak boleh. Dia mesti ambil dalam bahasa Arab. Jadi yang ini menjadi kerisauan sebenarnya pelajar yang berada di luar sana waktu saya pergi ke UKM. Jadi dia tak ada bahasa Arab, macam mana dia nak masuk diploma undang-undang, tapi dia minat undang-undang. Okay, nanti saya cerita macam mana nak buat. Adik-adik yang berada di luar sana jangan keluar lagi daripada live tu, duduk dulu. Okey, supaya dapat penjelasan. Baik, yang keempat dia mesti dapat C+. C+ dalam mana-mana mata pelajaran. Ini pendidikan Islam, ataupun syariah, tasawuf Islam, usuluddin, banyak lagi lah, nanti boleh tengok dalam website tu. Cuma saya rasa mungkin ramai yang tak ambil berkaitan dengan tasawuf, pendidikan Al-Quran Sunnah, tetapi yang menjadi wajib ni adalah pendidikan Islam itu. Jadi kalau pendidikan Islam dapat C+, maksudnya dia boleh apply. Kalau dia dapat solat boleh. Jadi mesti C+. Dan juga salah satu ada mana-mana mata pelajaran selain daripada yang telah dinyatakan itu. Maksudnya dia dapat matematik C ke, sejarah C ke, maksudnya dia boleh apply. Jadi semuanya berada dalam syarat untuk adik-adik tengok balik dalam syarat kemasukan di undang-undang. Cuma Encik Ashraf dia akan ada masalah apabila pelajar dia tidak boleh nak apply masuk diploma undang-undang kerana dia tidak ada bahasa Arab. Jadi UNIZA dia nak masuk diploma undang-undang mesti ada kena ada bahasa Arab. Jadi kalau adik-adik berminat sangat nak masuk UNIZA, dia perlu masuk asasi. Asasi sains sosial. Jadi kena masuk asasi sains sosial, dia kena ada 5 kredit. Atau masuk dulu bahasa Melayu, C dalam bahasa Inggeris, dan buatlah subjek yang mesti dikreditkan untuk dia apply masuk asasi sains sosial tu. Jadi untuk apply asasi sains sosial tu dia boleh direct masuk ke dalam web tu. Dia tak melalui UPU lagi sekarang ni. So adik-adik boleh tekan saja, boleh buka website asasi sains sosial. Jadi masuk situ kalau syarat boleh apply. Jadi lepas selesai asasi baru boleh masuk degree. Degree pun terikat dengan syarat-syarat masukan itu. Jadi apa syarat-syarat kemasukan itu? Jadi kita kena lihat balik. Cuma yang menjadi oleh kerana program sarjana muda undang-undang ni mendapat rebutan ramai yang mohon, jadi untuk menjaga kualiti itu maka kita ada interview temu duga kepada pelajar untuk memasuki ijazah sarjana muda undang-undang. Ni undang-undang saja. Diploma tu tak ada interview. Tapi nak masuk degree undang dia kena melalui interview. Baik, apa dia syarat dia? Kalau dia daripada daripada asasi tadi, dia masuk asasi sains sosial, dia mesti kurangnya dapat 3.0 ke atas. Maksudnya kalau bawah 3.0 dah tak boleh dah. Okey, tadi kita cakap dia tak ada bahasa Arab. Jadi alternatif dia kena ambil asasi sains sosial. Dia ambil sains sosial tapi tak boleh. Dia tak boleh melepasi 3.0 itu, maka dia tak boleh nak apply. Jadi dia mesti CGPA dia 3.0 ke atas. Jadi dan dalam masa yang sama dia mesti melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apa dia? Yang pertama mesti itu B+ dalam bahasa Inggeris. B+ dalam bahasa Inggeris, grade B dalam bahasa Melayu, dan C+, kita ambil yang mudah ni adalah pendidikan Islam ataupun yang bukan Islam pendidikan moral. Okey, jadi mesti dapat sekurang-kurangnya C+. Dan dia mesti melepasi ataupun mendapat muat band 4. Band 4, band 3 tak boleh, band 2 tak boleh, band 1 tak boleh. Dia mesti band 4. Jadi lepas syarat ni, maka adik-adik boleh apply. Bila kita select nama-nama ini, maka kita akan pergi ke interview. Jadi interview kita akan tengok macam mana adik-adik berhadapan dengan pensyarah-pensyarah lah. Macam mana kesiapan untuk belajar dalam program sarjana muda undang-undang itu. Dan kita ada satu lagi lah. Satu lagi tu adalah program ijazah sarjana muda hubungan antarabangsa. Yang ni kalau pada STPM dia mesti 2.75. Bawah 2.75 jangan mau. Sebab saya yang juga yang mau sebenarnya dia tawakal. Dia tawakal mudah-mudahan dia tu dapat. Dia soal tawakal tu dia salah. Dia tawakal tu bila benda yang tak ada kepastian. Jadi bila dia ada kepastian ni dah ada syarat dia ada kena mohon kena cari alternatif lain. Jadi kalau kita kata syarat dia 2.75, maksudnya adik kena melepasi 2.75. Yang ni untuk yang STPM dia kena macam tu. Sebab bila saya tengok sebelum-sebelum ni
Saya 4 tahun dah jadi KBP. Ketua Pusat Pengajian. Jadi tahun kelima ni boleh jadi WB lah. Sebab 5 tahun kan. Jadi Cik Ashraf, jadi dia tengah mohon juga. Bila saya tengok tu ada yang mohon sarjana muda hubungan antarabangsa, tetapi CGPA dia tak cukup. Dia kurang daripada 5. Tak boleh Cik Ashraf. Dah kita tak boleh nak ambil lah. Yang seterusnya, kalau di peringkat SPM, jadi STP mesti 2.75. Jadi SPM dia mesti dapat sekurang-kurangnya grade B dalam bahasa Inggeris, sejarah dan juga bahasa Melayu. Ini wajib semua ni. Betul. Bahasa Melayu you mesti dapat B, bahasa Melayu you mesti mendapat B, sejarah pun you mesti mendapat B. Kalau tak dapat B ni tak boleh. Tak boleh. Dapat C Dr. Mohon juga tak boleh. Dia minat sangat hubungan antarabangsa, memang tak boleh. Cik Ashraf itu tak boleh ambil Cik Ashraf. Jadi kita nak pesan juga kepada adik-adik yang berada di luar sana, sebab Ashraf ada juga student yang dia lepas bahasa Inggeris, dia lepas dapat B, sejarah dia dapat B, bahasa Melayu dia dapat C+. Dia nak terang juga masuk. Jadi tak cukup dah jadi merah dalam sistem tu. Jadi kita nak pesan ke adik-adik supaya kalau tak melepasi syarat, cuba cari alternatif yang lain untuk ke program yang lain yang sesuai dengan kita punya syarat kelayakan kita tu. Dan satu lagi, mestilah C dalam mana-mana mata pelajaran pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Dan satu lagi lah selain daripada pendidikan Islam ataupun moral tu. Jadi kalau adik-adik melepasi syarat-syarat ini, okey, tak ada masalah. Cuma untuk masuk program hubungan antarabangsa ni, dia band 2 saja, muat band 2. Muat band 2, tetapi dia nak SD dia mesti band 3. Ini adik-adik kena dengar baik-baik. Yang ada di luar live ni, saya nak bagi tahu syarat masuk dalam hubungan antarabangsa, dia muat tu band 2. Band 2 dia boleh masuk, cukup syarat. Tapi untuk dia exit keluar nanti, graduate nanti, dia kena ambil balik muat untuk mesti sekurang-kurangnya dapat band 3. Kalau tak dapat band 3 tak boleh lagi. Jadi itu yang ada apa tu, yang ramai pelajar yang salah faham tu. Jadi bila dia dah masuk dah band 2, dia ingat ke band 2 tu sampailah habis. Tak. Sebelum dia konvo, dia kena ambil muat sampai band 3. Kalau dia tak ambil juga sampai band 3, dia tak boleh graduate. Sampailah dia selesai muat tu. Kalau dia ambil kali pertama tu gagal, kali kedua gagal, sampailah dia lulus baru dia boleh grad. Jadi ini yang perlu Kalau dia masuk band 3 dah, Doktor. Okey, kalau dia masuk band 3 dia selamat. Okey, dia masuk band 3 dia selamat, dia masuk band 4 dia selamat. Kalau dia masuk band 5 pun dia selamat. Okey, tak ada masalah. Jadi dia tak perlu lagi ambil muat lain. Ambil muat semasa pengajian. Ambil muat semasa pengajian tak perlu lagi dah. Jadi yang dah muat, yang dah melepas itu okeylah. Sekarang ni budak-budak dah cerdik ramai. Ya, betul. Biasa hebat-hebat. 3 poin ke atas lah. Biasa 3 poin ke atas, 4 poin ke atas. Sekarang ni pun pelajar-pelajar yang ada sekarang ni pun muat 4 poin. Bank 4 ke atas, 4.5 ke atas. Jadi hebat-hebat lah semuanya kan. Gitu. Betul. Itu adalah beberapa syarat lah yang telah kita tetapkan untuk masuk di ketiga-tiga program ni. Kalau daripada diploma, daripada matrik pun, untuk masuk ke program hubungan antarabangsa mesti sekurang-kurangnya 2.75. Diploma pun kita nak CGPA 2.75. Daripada matrik pun kita nak 2.75. Tak lepas 2.75 ni, minta maaf banyak-banyak. Memang tak boleh nak memasuki ke peringkat yang sesungguhnya. Kalau kita tengok sebenarnya Cik Ashraf, di peringkat hubungan antarabangsa sebagai contoh lah, sebenarnya kita punya CGPA itu rendah dah, 2.75 syarat minimum untuk dia masuk tu. Jadi kalau tak boleh juga 2.75, saya nak kata apa lagi kan. Jadi rezeki setakat itu saja kan. Jadi apa yang penting kita nak bagi tahu di sini adalah kalau pelajar-pelajar yang mempunyai minat yang mendalam dalam hubungan antarabangsa dan juga ijazah sarjana muda undang-undang tu, boleh tengok syarat-syarat yang telah dinyatakan tadi dalam website. Boleh tengok balik supaya barulah kita apply tu. Sebab yang tutupnya 18 Mei ni. 18 Mei ni sekarang ni baru berapa bulan? Hari ni 13. Hari ni 13 hari bulan. So ada berapa hari lagi lah boleh buat pertimbangan yang sebaiknya. Begitulah. Cuba highlight sikit tempoh pengajian tadi. Okey. Diploma berapa tahun? Kalau untuk diploma kita ada 7 semester. Kalau diploma 7 semester maksudnya 2 tahun
setengah. Jadi 6 semester panjang, 1 semester pendek. Yang ni yang diploma. Kalau untuk sarjana muda undang-undang, kita ada 10 semester, 9 semester biasa, semester panjang lah, 1 semester pendek. Semester pendek ni latihan industri, praktikal. Praktikal tu hanya 6 minggu ataupun kita kata 1 bulan setengah lah. 1 bulan setengah. Kalau hubungan antarabangsa, kita ada 7 semester. 6 semester panjang belajar. Semester yang ke-7 itu pelajar akan buat latihan industri. Latihan industri itu selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan panjang lah. Yang jadi menariknya Cik Aisyah di sini, jadi untuk adik-adik yang berada di luar sana jugalah. Jadi semester yang ke-7 ni ia berada di akhirnya. Jadi berada di akhir maksudnya pelajar akan buat latihan industri. Di mana-mana lah industri ataupun swasta. Okay, contoh dia buat di Wisma Putra. Okay, dia buat di Wisma Putra ataupun di kedutaan ataupun pejabat-pejabat kerajaan swasta. Jadi selama 3 bulan. Jadi yang menariknya di sini adalah Cik Aisyah, apabila tempoh 3 bulan latihan industri itu dia habis, tetapi dia mempunyai performa yang tinggi, yang baik sebagai contoh, maka insya-Allah akan ditawarkan kerja. Maksudnya tak perlu dah masuk kelas balik. Jadi sebab itu latihan industri itu dia berada di akhirnya. Jadi lepas 3 bulan, contoh dia kata bos dia kata tak apalah. Contoh Amir Hasih, contoh ni student saya lah. Jadi nanti suruh dengar nanti. Jadi contohlah begitu, dia habis 3 bulan, jadi bos dia kata minta sambung. So tak apa, dia boleh sambung dia. Tapi syarat dia mestikan habis 3 bulan tu. Jadi itu yang jadi menariknya kita. Jadi habis dia 3 bulan, lepas tu dia boleh kerja terus ke, dia boleh sambung untuk praktikal tapi dibayar lain ke. Itu terpulanglah kepada industri ataupun mana-mana industri lah, kepada student ni. Jadi itu yang perlu adik-adik berada di luar sana, moga dia dapat menjadi satu inspirasi lah. Sebab tu kalau latihan industri tu, kalau boleh adik-adik daripada sekarang ni dah ada tempat dah. Dah ada target dah di mana untuk buat praktikal, supaya selepas pada 3 bulan tu kita dah ada tempat dah untuk kita buat praktikal ataupun kita cuba bekerja lah, secara kontrak ke ataupun secara sambilan. Begitu Cik Aisyah. Okey, terima kasih. Kalau ikut pada soalan ni dia dah rangkum nombor 3 dan nombor 4. Jadi nombor 4 saya tak tanya, cuma saya nak highlightkan 2 benda lah. Yang pertama, pelajar-pelajar calon-calon SPM dan STPM setara boleh semak kita punya syarat kemasukan melalui UPU Pocket. UPU di bawah bahagian kemasukan pelajar, dia buat satu aplikasi kepada pelajar-pelajar calon-calon yang nak mohon kepada universiti-universiti awam. Dia boleh semak syarat kemasukan melalui UPU Pocket. Boleh download je dekat App Store dengan Google Play. Okey. Untuk yang keduanya, syarat kemasukan tadi. Syarat kemasukan yang doktor bagi tahu tadi, yang syarat kemasukan adalah syarat kemasukan minima. Jadi pelajar-pelajar perlu melepasi kesemua syarat dalam buku tersebut. Jadi pelajar-pelajar yang mana boleh C dalam buku nak B, perlu lebih daripada tu. Contoh nak B, dapat B ke atas. Dalam buku nak C, kena C ke atas. Dia tak boleh kurang daripada tu. Pointer, contoh pointer STPM nak 3.0, dapat 2.99, tak boleh. Dia kena lebih daripada tu. Ada yang doktor bagi tahu tadi, Dr. Hussein bagi tahu nak cuba-cuba, nak tawakal, tak boleh. Dia kena lebih daripada syarat minima. Sebab dalam buku adalah syarat minima kita. Okey, yang tu je lah saya nak highlight kepada calon-calon untuk memohon, dan kita ada masa lagi untuk kemaskini UPU online sehingga 18 Mei nanti. Okey, soalan seterusnya boleh tak? Boleh. Nak minum air dulu ke? Okey. Soalan ke-6. Soalan ke-5 dulu. Bagaimanakah prospek kerjaya bagi graduan program? Contoh program law, kita tahulah. Program law, hubungan antarabangsa. Apakah prospek kerjaya bagi graduan tersebut? Dan sektor mana dia orang boleh masuk? Baik.
kalau kita cerita tentang kejayaan ataupun kebolehpasaran program ni, kalau semua sedia maklum, bila kita bercakap tentang undang-undang, sudah pasti dalam pemikiran kita ni akan jadi lawyer. Ya, betul. Kan? Betul, Itu memang betul lah. Itu memang betul. Jadi peguam. Jadi peguam. Jadi ia macam ni, Cik Ashraf. Dia selepas daripada dia belajar 10 semester tu di Sarjana Muda Undang-Undang. Jadi kalau untuk dia jadi peguam, dia kena buat chambre. Jadi chambre tu 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Maksudnya selepas daripada selesai study tu 10 semester, dah dapat result keseluruhan tu. Jadi walaupun tak kompor tak apa, dah tamat dah. Status dah tamat belajar. So maksudnya dia boleh buat chambre lah. Di mana-mana firm yang dia rasa yang ada menawarkan untuk untuk chambre ni, so dia boleh apply lah dan dia boleh buat selama 9 bulan. Jadi lepas 9 bulan tu maksudnya dia dah boleh lah jadi peguam. Dia dah boleh jadi peguam. Dan kalau kita tengok pada hari ni, Cik Ashraf, pelajar-pelajar undang-undang hari ni, kalau selepas daripada dia keluar, dia buat chambre, dia dah ada yang ramai dah jadi peguam. Pendakwa raya pun dah ada. Dan juga pegawai undang-undang pun ada. Di universiti ada je pegawai undang-undang, di industri pun jadi pegawai undang-undang. Di kementerian pun ada yang jadi pegawai undang-undang. Tapi kebanyakan jadi lawyer lah. Jadi itu yang sebenarnya yang pelajar target. Betul tak, Cik Ashraf? Bila sebut undang-undang, dia nak jadi lawyer lah. Jadi itu yang menjadi target kepada adik-adik. Maksudnya selepas 4 tahun belajar undang-undang, dia tak jadi peguam lagi. Dia kena buat chambre dulu selama 9 bulan tu, barulah dia akan jadi peguam. Akan diiktiraflah sebagai peguam. Jadi dari sudut kejayaan tu banyaklah. Banyak. Begitu juga dalam program hubungan antarabangsa. Jadi program hubungan antarabangsa ni dia yang jadi hebatnya kepada adik-adik semua. Jadi hubungan antarabangsa ni ramai yang bercakap nak jadi apa kan. Sebenarnya untuk kebolehpasaran kita, jika kita mempunyai soft skill yang hebat, sebab itu di dalam program hubungan antarabangsa ni kita akan belajar macam mana untuk menjadi mahasiswa yang hebat, yang boleh bercakap, yang boleh berdebat, yang boleh berpidato di dalam kursus-kursus yang adik-adik akan ambil nanti. Jadi melalui kursus-kursus yang adik ambil, adik belajar semua-semua tu nanti, maka melahirkanlah seorang yang mahasiswa yang ada jiwa dia, ada pendirian dia, ada ketetapan di dalam hidup, ada soul dia tu, keunikan dia tu. Jadi dari sudut inilah maka lahirnya pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang keluar pada program ni akan menjadi PTD, pegawai takbir, diplomat, dan banyak lagi lah sebenarnya kalau kita nak cerita pasal peluang kejayaan ni. Menjadi pensyarah pun ramai. Menjadi pensyarah, tapi kena ambil master dengan PhD lah. Tapi bermulanya daripada program sarjana muda hubungan antarabangsa. Jadi untuk jadi pegawai-pegawai di peringkat pusat, kementerian, sebab kita ada di peringkat kementerian melalui SPA tu kan, dan juga melalui negeri kan, PTD negeri. Jadi kebanyakan kebanyakan pelajar-pelajar kita ni yang lepasan degree hubungan antarabangsa ni, dia pergi ke arah sana lah. Dan terbukti pun adanya pelajar-pelajar kita yang bekerja di kementerian. Jadi dan inilah satu keunikan. Tapi yang menariknya, Cik Ashraf, hubungan antarabangsa ni bukan saja mengkaji dalam konteks politik antarabangsa, tetapi mengakumi semua. Ia berkait dalam konteks domestik dan juga antarabangsa. Jadi itulah yang menyebabkan keunikan program kita di Uniza ni. Jadi adik-adik yang berada di luar sana, jadi kena join lah, kena masuk. Kena pilih program hubungan antarabangsa ni supaya akhir sekali adik-adik akan menjadi seorang yang mempunyai jiwa yang hebat. Dia ada target ke mana yang kita nak pergi tu. Jadi yang penting mohon dulu, Cik Ashraf kan. Kena pilih dulu. Dia kalau tak pilih tak mohon jadi dia kena buat pilihan pertama tu. Ni kalau dia tak pilih buat pilihan pertama, kita nak ambil macam mana? Betul tak, Cik Ashraf? Jadi kena mohon dulu, kena apply dulu, cukup syarat, insya-Allah. Jadi adik-adik akan diajarlah dengan apa yang ada dalam program itu, dan insya-Allah
adik-adik akan boleh keluar daripada degree hubungan antarabangsa dan juga degree undang-undang itu ada tempat yang menantilah insya-Allah. Yang penting yakin pada diri, yakin pada keilmuan yang ada pada diri sepanjang kita belajar di Uniza ni. Jadi kalau undang-undang 4 tahun, hubungan antarabangsa 3 tahun setengah. Gitu. Okey. Semua okey. Tadi soalan kelima. Sebelum tu kita berhenti sekejap untuk beri laluan kepada rehat lah. Kita rehat dulu. Nanti kita sambung balik 5 minit untuk rehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
Jamie on the beat, boy. Okey, Alhamdulillah. Kita teruskan sesi podcast Jom Masuk Uniza. Uniza pilihan pertama di UPU. Okey. Seterusnya soalan ke-8 lah sekarang ni. Apakah kemudahan pembelajaran dan sokongan pelajar yang disediakan oleh Uniza lah? Termasuk aspek infrastruktur, persekitaran, pembelajaran digital dan jaringan industri. Okey, untuk adik-adik yang berada di luar sana, sudah pasti soalan ini juga ditanya pada waktu saya pergi ke program Jom Masuk EU. Okey. Jadi ramai yang ibu bapa yang bertanya adakah bila masuk daftar masuk itu disediakan asrama ataupun penginapan tu berada di luar, maksudnya kena cari sendiri. Cuma yang kita nak maklum bahawa tahun 1 tu memang biasalah kita akan duduk di asrama yang telah disediakan di semua fakulti lah. Jadi fakulti undang-undang dan hubungan antarabangsa. Jadi pelajar daripada undang-undang, pelajar daripada hubungan antarabangsa, diploma pun dia akan duduk di asrama. Okey, so yang tu okey lah. Maksudnya datang daftar dan tunggu masuk ke asrama. So tak perlu takut lah sebelum nak daftar tu kena cari rumah sewa dulu ke apa tak. Jadi mungkin tahun 2, tahun 3 kena cari rumah sewa lah. Jadi kecuali ada pelajar-pelajar yang aktif dalam badan beruniform, mungkin mereka boleh MPP, mungkin mereka boleh kekal lah di asrama tu. Jadi itu satulah. Bila dah masuk, jadi cuma saya nak fokus ke bidang hubungan antarabangsa dan juga undang-undang ini. Jadi kemudahan yang kita sediakan untuk adik-adik bila belajar undang-undang, kita ada MUKOK ataupun kita sebut sebagai mahkamah lah. Mahkamah. Okey, jadi adik-adik bukan setakat belajar dalam kelas, bukan belajar teori itu dalam kelas, tetapi kita ada betul-betul mahkamah yang akan adik-adik praktis tu. Maksudnya ada hakim, ada pendakwa raya, maka dia ada peguam. So dia akan nampak dia ria tu, suasana mahkamah tu macam mana. Jadi nanti adik-adik akan rasa suasana macam mana untuk menjadi seorang peguam tu macam mana. Dia bukan mudah lah. Jadi bila kita tengok dari sudut teori semata-mata, tanpa kita praktis dia akan jadi lain. Jadi kita sediakan mahkamah sesuai dengan ijazah sarjana muda undang-undang. Jadi ada mahkamah, adik-adik boleh datang nanti bersama dengan pensyarah-pensyarah yang hebat yang akan ajar adik-adik macam mana untuk menjadi peguam, macam mana pendakwa raya, macam mana kita ada case study. Jadi adik-adik akan bercakap dalam konteks itu, tetapi dalam konteks praktis di MUKOK kita. Jadi FOHA ni ataupun Fakulti Undang-Undang Hubungan Antarabangsa disebut sebagai FOHA lah. Jadi FOHA ni dia ada MUKOK, jadi adik-adik boleh praktis di situ. Dan dalam masa yang sama kita ada jaringan dengan industri. So maksudnya
dengan mahkamah, mahkamah syariah, mahkamah sivil. So maksudnya nanti adik-adik akan pergi ke sana untuk melihat bagaimana praktis yang sebenar itu. Jadi gambaran yang sebenar di lapangan itu akan diajar oleh adik-adik apabila masuk program undang-undang. Dan begitu juga dalam program hubungan antarabangsa. Jadi program hubungan antarabangsa ni kita juga akan gunakan macam mana untuk menjadi diplomat. Diplomat. Macam mana kita nak buat diplomasi ataupun nak menyelesaikan satu kes. Kita ni sebagai seorang diplomat nak menyelesaikan satu kes yang berlaku dalam konteks negara Malaysia sebagai contoh. Jadi sebagai Malaysia ni macam mana apabila contoh hari ni berlakunya, kalau kita tengok kes Laut Cina Selatan, pertikaian Laut Cina Selatan, kalau kita sebagai diplomat apa yang perlu kita buat ini. Sebagai contoh hari ni kes yang berlaku dalam konteks India dan Pakistan. So hari ni kita tengok peperangan yang berlaku. So apa yang patut kita buat sebagai seorang mahasiswa yang kita nak praktis kita sebagai seorang diplomat. So kita kena ada ilmu. Maka di situlah nanti adik-adik akan masuk belajar dalam hubungan antarabangsa, akan dipraktis macam mana untuk menjadi seorang diplomat. Apa yang perlu ada, indikator apa yang perlu dibuat untuk menyelesaikan konflik yang berlaku ini. Sebab hubungan antarabangsa ni kita akan belajar dalam konteks Malaysia dan juga antarabangsa. So dua kita include. Kita belajar dalam konteks undang-undang Malaysia, kita belajar dalam konteks hubungan antarabangsa. So maksudnya di sinilah sasiah pembangunan mahasiswa ini, khususnya yang ambil hubungan antarabangsa ni, akan diajar begitu. Dengan lebih tegas lagi macam mana Yunus sebagai seorang diplomat ataupun you sebagai seorang pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan pertikaian apa yang berlaku ni antara dua negara ni. Itu contohlah. Jadi maka kita hari ini kalau adik-adik masuk ke program hubungan antarabangsa, kita jaringan kita dengan kementerian, dengan kerajaan tu ada. Sebagai contoh, baru-baru ni pelajar-pelajar kita pergi ke Wisma Putra. Dia ajar macam mana untuk nak apply menjadi seorang diplomat, macam mana gaya diplomat, macam mana ciri-ciri diplomat, macam mana apa yang ada nak jadi seorang diplomat, syarat-syaratnya. Okey, itu kita ada hubungan yang baiklah. Dia program hubungan antarabangsa dengan kementerian, dengan industri. Jadi ini satu indikator untuk melahirkan kebolehpasaran yang hebatlah selepas daripada adik-adik keluar nanti. Jadi inilah yang ada ni, Encik Ashraf. Sebenarnya banyak lagi. So kalau saya cerita banyak di sini, jadi mungkin kita banyak masa yang kita ambil. Itu yang penting lah tu, saya bagi poin-poin yang penting. Maksudnya satu lagi, kita dengan luar negara pun kita ada kedutaan. Jadi baru-baru ni pelajar-pelajar kita pergi ke luar negara buat mobility student di Indonesia. So di sana pun kita akan belajar sistem pentadbiran Indonesia macam mana. So jaringan kita tu luas lah. Jadi adik-adik akan merasai bagaimana praktisnya hubungan antarabangsa itu. Okey. Selain daripada tu, saya tambah sikit lah. Untuk infrastruktur tu, UNIZA kita ada pelbagai bilik kuliah, pelbagai dewan auditorium, kita ada dewan seminar, dan yang terbaru kita ada hospital hospital pengajar UNIZA. Okey. Hozda. Okay. Kalau dikenali sebagai Hozda lah. Okey. Mula-mula tu dah masuk, dah nampak dah Hozda tu, kehebatan UNIZA. Hozda, kalau dulu sebelum ada Hozda, kita ada masjid UNIZA tu sendiri diguna pakai oleh komuniti sekitar UNIZA. Okey. Soalan yang ke-9, apakah anggaran gaji, Doktor? Anggaran gaji permulaan bagi graduan yang menamatkan pengajian dari program ni. Sekarang ni pun kalau kita tengok gaji ni, kerajaan pun dah naikkan gaji minimum kan jadi 1,500. Jadi kita letaklah 1,500 itu. Tu 1,500 tu tak termasuk elang-elang yang lain lah. Jadi kalau dia praktis pegawai kontrak pun gaji dia pun dah tinggi, dah 2,800 ke atas dah. Jadi yang pentingnya macam mana dia nak apply, macam mana dia nak sesuaikan diri tu dengan persekitaran selepas daripada dia graduate tu. Maka sebab tu saya bagi tahu tadi, awal-awal tadi saya bagi tahu, dia belajar ni bukan ilmu saja, tetapi bagaimana kita nak praktiskan ilmu tu di lapangan itu. Macam mana kita nak bawa ilmu daripada UNIZA, daripada program hubungan antarabangsa, daripada undang-undang tu, kita nak praktis di luar tu. Itu pada diri kita, kemampuan kita, kehebatan diri kita.
Sebab itulah 4 tahun 3 tahun buat di Uniza adalah program 3 program tadi. Maksudnya kita di waktu kita buat di Uniza tu kita mencipta kita punya kekuatan diri. Jadi kalau kita belajar balik pergi kelas tidur, lepas tu balik makan, itu saja kita punya rutinnya, maka kita tak ada skill tu. Jadi skill tu dia kalau di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa, jadi bukan setakat kita belajar teori dalam kelas, kita panggil industri datang. Kita panggil industri daripada Wisma Putra datang, daripada profesional lain datang untuk bagi penerangan kepada pelajar-pelajar ni. Macam mana untuk kita membina satu sasiah diri selepas daripada kita keluar untuk mencari kerja. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu tadi Cik Ashraf. Jadi program kita ni dah lengkap dengan kepelbagaian tu. Maka di sanalah kalau program Hubungan Antarabangsa hari ni kita ada 83 orang. Jadi 83 orang student ni, jadi diorang ni semua ni kena cari kekuatan masing-masing. Jadi yang hebatnya Hubungan Antarabangsa Law ni kita praktis dalam bahasa Inggeris. Jadi semua pengajaran ataupun program ini bahasa rasmi dan bahasa Inggeris. So maksudnya kalau student dia kalau dia keluar daripada Uniza ni daripada program ni, maksudnya kalau dia nak pergi interview ni dia tak ada masalah dah. Sebab bahasa sekarang ni interview semua dah bahasa Inggeris, Cik Ashraf. Jadi pada saya yakin budak-budak saya boleh bercakap dalam English. Cumanya yang ni yang jadi masalah, macam mana nak membina soft skill tu, macam mana nak bercakap, macam mana nak yakinkan diri bila berhadapan dengan pegawai-pegawai tu, macam mana waktu dia orang buat LI, buat latihan industri, macam mana dia nak tunjukkan kepada bos, kepada majikan yang dia ni orang yang hebat, yang perlu dicari oleh industri. Jadi kalau nak kata gaji, peluang keboleh pasaran itu selepas daripada kerja tu, dengan kebolehan yang ada tu, maka gaji minimum tu 1,500, maka dia bolehlah pergi kepada 2,000 lebih lah mengikut standard gaji hari ni lah. So tak timbul isu tu. Betul. Okey, untuk gaji kita boleh lihat Kementerian Kerajaan buat pengumuman lah. Mana gaji 1,500 dah untuk pelajar-pelajar yang baru graduate lah. Okey. Mungkin yang ni soalan terakhir sebelum kita tamatkan podcast kita pada petang ni, iaitu berapakah anggaran keseluruhan yuran bagi pengajian bagi program-program ni, dan apakah bentuk bantuan kewangan atau tajaan yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar lah. Okey, kalau untuk yuran Cik Ashraf, kalau untuk diploma undang-undang ni, yuran pengajian keseluruhannya 2 tahun setengah itu 4,232.50 sen. Tetapi ni belum termasuk college lah. College Kediaman belum termasuk. Jadi kalau kita tengok undang-undang ijazah sarjana muda, undang-undang kalau kita tengok jumlah keseluruhan dia 24,812, tetapi disubsidikan oleh kerajaan. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8,920. Ya. Jadi kalau untuk hubungan antarabangsa, kita punya kos keseluruhan tu adalah 24,812. Jadi kos yang telah disubsidi, maka jumlah yang sebenar adalah 8,230. Yang ini pun belum termasuk dalam yuran penginapan. Jadi itulah kos ataupun yuran yang perlu ditanggung oleh adik-adik jika memilih untuk program ni. Jadi 3 program lah, diploma, 2 degree undang-undang dan juga hubungan antarabangsa. Okey. Terima kasih Doktor. Sebelum kita menamatkan podcast kita pada petang ni, saya minta Doktor untuk memberikan sedikit nasihat dan harapan lah mana-mana pelajar yang masuk Uniza, apa harapanlah kepada calon-calon kita ke Uniza. Okey, harapan saya kepada adik-adik yang berada di luar sana, yang mempunyai cita-cita ataupun target untuk menjadi seperti mana yang telah kita bincang tadi, untuk jadi pegawai yang hebat, mempunyai sasiah bangun diri yang hebat itu. Jadi kita mintalah
adik-adik yang berada di luar sana tu tak terlalu banyak sangat fikirlah. Ya. Jadi kalau minat saja dalam undang-undang dah cukup syarat, apply saja. Jangan duk fikir. Ya. Sebab budak-budak ni satu masalah Banyak Cik Ashraf, sebab duk fikir jauh Banyak Terengganu. Terengganu jauh daripada rumah, tak boleh berpisah langsung dengan mak ayah. Ini pun berat juga. Jadi macam mana nak melahirkan satu seorang yang berjiwa hebat, berdikari tu. Kadang-kadang betul Cik Ashraf, bila saya pergi jom masuk U, saya kata Unizan ni you nak belajar undang-undang tapi jauh. Jadi bila jauh tak jadi dah. Jadi tu pun masalah. Baru duduk di Malaysia dah takut dah. Daripada KL ke Terengganu pun barulah 4 jam. Baru 4 jam. Kalau naik kereta pun LPT pun kita dah ada LPT sekejap je. Naik kapal terbang 40 minit. Ya, betul. Bukan hari Cik Ashraf dah. Mari sekali baliklah cuti sel. Lepas tu pergi balik. Tiket baru RM70, RM80 kalau flight beli awal-awal kan. Okey, jadi jangan terlalu takut sangat. Kita masih berada di Malaysia lagi. Jadi Terengganu ni walaupun jauh, tetapi program-program yang telah kita tawarkan ini memberi inspirasi kepada adik-adik lah nanti supaya harapannya untuk menjadi seorang mahasiswa yang ada yang memenuhi kehendak keperluan industri dan juga universiti. Okay, terima kasih banyak Dr. Hussein daripada Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Dr. Hussein adalah Ketua Pusat Pengajian Hubungan Antarabangsa. Ya, betul. 3 tahun. 4 tahun dah. 4 tahun dah. Okay, tahun ke-5 ni kalau renew lagi saya jadi MP lah. Saya jadi MP. Okey, saya rasa calon SPM dan STM setara rebut peluang untuk memilih Uniza pilihan pertama di U sebelum boleh buat kemungkinan lagi sehingga 18 Mei nanti. Okey, cukup sekadar itu. Saya tutup dengan tasbih kifarah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.